Pemain tengah Bangkok United, Kyoga Nakamura menyenaraikan dua tonggak Johor Darul Tazim JDT, Joao Figueiredo dan Arif Aiman Hanapi sebagai ancaman utama yang perlu diberi perhatian menjelang aksi pembukaan Piala Shop di Stadium Sultan Ibrahim, Iskandar Puteri, Johor pada Khamis. Nakamura yang akan beraksi buat kali pertama dalam kejohanan itu meluahkan keterujaannya berdepan juara bertahan Liga Super tersebut. Saya sangat teruja menyertai kejohanan ini buat pertama kali. JDT memiliki ramai pemain berkualiti. Joao Figueiredo sangat berbisa. Saya pernah berdepan dengannya semasa aksi Malaysia menentang Singapura sebelum ini dia memang sukar dikawal. Kami juga tahu tentang Arif Aiman. Dia pemain muda yang sangat berbakat. Kami tak sabar mahu menguji kemampuan menentang mereka, katanya. Sementara itu, Ketua Jurulatih Bangkok United, Tok Tawan Sripan turut mengakui kehebatan skuad Harimau Selatan menyifatkan JDT sebagai antara kelab terbaik di Asia bukan hanya Asia Tenggara. JDT memiliki fasiliti terbaik, skuad yang seimbang dan berpengalaman luas dalam pertandingan besar. Mereka antara pasukan paling lengkap di rantau ini. Kami pernah berdepan kelab hebat dalam Liga Juara-Juara Asia 2, jadi kami tahu apa yang perlu dilakukan. Kami hormat JDT, tetapi tetap dengan perancangan sendiri, ujarnya. Meskipun tewas 1-2 kepada Buriram United dalam aksi Liga Thailand Ahad minggu lalu, Tok Tawan menegaskan moral pasukan kekal tinggi dan skuadnya bersedia menghadapi cabaran. Bermain 2 kali seminggu meningkatkan risiko kecederaan. Tapi kami sudah memperkukuh pasukan sejak pramusim dan kini ada keseimbangan dari segi rotasi, katanya. Beliau juga menyifatkan Piala Shopee sebagai platform penting, setanding dengan Liga Domestik dan Liga Juara-Juara Asia 2 dalam usaha membangunkan pemain tempatan. Ini kejohanan penting untuk pembangunan pemain. Kami ikuti edisi pertamanya musim lalu dan bersemangat untuk uji kekuatan dengan pasukan terbaik serantau, tambahnya. JDT pasukan yang solid, bukan setakat Arif Aiman dan Figueiredo sahaja, tapi semua pemain punya kelebihan masing-masing dan sudah kami jangkakan bakal merepotkan kami tapi meskipun sukar kami harap membawa 3 mata dari bumi Johor, sekurang-kurangnya 1 mata ungkapnya lagi. Akhirnya sekian informasi kami buat, semoga bermanfaat, jangan lupa subscribe.